Kak, good morning. Nak tak tahu video ni akan ke mana. Nak rasa macam dah lama sangat tak rekod video. Dia macam tak ada mood and then vibe tu tak ada. And then kita duduk rumah je. Bila duduk rumah je, dia macam tak ada hari-hari, tak adalah hari-hari ada interesting things nak buat. So that's why lah susah nak rekod video yang macam-macam. Sebab hari-hari rutin sama je. Macam tu. Tapi hari ni nak plan nak buat dadih. Dah lama dah plan nak buat dadih. Supposedly semalam. Tapi tak tahu kenapa tak buat juga. So kita buat hari ni lah ya. Ibu pun dah tanya bila nak buat dadih. Kitanya okay, jom kita buat dadih. So kita ada dua flavor, mangga and jagung. Ni kita nak buat yang mana? Apa yang sedap? Dua-dua sedap tapi nak buat yang mana? Kita buat satu jenis je dulu. Jagung. Kita buat jagung. Okay. Let's jom. Okay, jom kita start. Dah lama tak buat dadih sebenarnya. Sebab dulu masa kat rumah lama, kita orang selalulah buat. Tapi ni since pindah, kita orang jarang buat kot rasanya. Rasanya macam tak pernah buat ke dah pernah buat. I don't know. So sekarang kita kena didihkan air 3000 ml. And then kita masukkan 100 gram gula. And 1 tin susu cair. So, kita tunggu dia mendidih dulu. Sementara tu kita buka dia punya freezer. Bau jagung. And sugar buah dia. Sugar fruits. I don't know apa beza tapi rasanya macam masam. Kita buat sekarang, lepas tu nanti ibu dengan ayah balik daripada kebun. Mungkin dah sejuk. So kita buat je lah. Kita tunggu dia didih dulu. Okay, so sementara tunggu dadih ni mendidih, sebelum kita tuang dia punya perisa, so let's kita berborak, okay? Semalam Nat ada dapat DM. Actually 2 hari lepas Nat ada dapat DM daripada one of my friends. Kita orang dah lama sangat dah tak contact since kerja airport, and then kita orang resign, kita orang dah tak contact. Kita orang follow IG masing-masing tapi my friends tu dia tak aktif Instagram. So kita orang nombor phone pun kita orang dah lost. And then semalam 2 hari lepas tu dia chat Nat dekat IG, and then Nat dah reply tapi dia tak reply balik. And then Nat just tunggu je lah. And then semalam baru dia reply. So semalam baru kita orang ada the full conversation from Instagram to WhatsApp. Macam tu lah. Lepas tu banyak surprise dia bagi dekat saya ya semalam. First surprise dia declare yang dia, Nat, I dah convert tau. I was like, oh Alhamdulillah. Bila? Dia kata dia dah lama dah. And then kita orang dah lama tak contact. And then nak tanyalah dia, you buat apa? Kerja ke kat rumah ke apa kan? So dia kata kat rumah je Nat, jaga anak. What? First you convert and then I not even know you are married, and then
Tahu-tahu you dah ada anak. Nat nak tanya, serius lah dah ada anak? Anak you umur berapa? 2 tahun Nat. Bulan ni masuk 2 tahun. What? I was like, okay, first you dah convert and then I tak tahu you dah kahwin. Dia tahu-tahu you dah ada anak and anak you dah umur 2 tahun. Macam tu lah. So macam too many surprise. Macam tu. Dia masuk Islam tu sebelum lagi dia nak kahwin pun. Memang dia kata memang dia dah niat. Dia dah minat dengan Islam ni dah lama dah. And even ada family members dia pun ada yang dah convert kan. So macam Alhamdulillah lah macam tu. But and then dia ada cerita. Dia tanya, tiba-tiba dia tanya, Nat, you percaya tak dengan sihir? So Nat dengan background, Nat minat benda-benda seram. Minat cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik ni, Nat memang minat. So Nat macam, ya, I percaya. Kenapa? So dia kata, I nak share dengan you something. Tapi I bukan nak minta simpati you ke apa. I just nak share. Dia kata sebab dia macam dia penat pendam sorang-sorang. And then dia kata Nat dengan dia pernah rapat dulu. So dia rasa selesa untuk share dengan Nat. So dia macam okay, share je lah kan. Lepas tu dia kata, Nat tahu tak, sepanjang I kahwin, banyak sangat dugaan. So macam Nat macam, why? So dia kata, you tahu tak, family mertua I sihir I dengan husband I. I was like, okay. Dekat sini sebenarnya Nat malu. Nat malu tau. Sebab macam, how come kau orang Islam, kau boleh sihir dekat keluarga baru Islam kau. Macam orang tu dah lah baru nak masuk Islam, baru masuk Islam, and then kau tunjukkan perangai kau yang macam tu. Kau orang Islam tapi kau buat that sihir-sihir semua tu. Macam, weh malu malu. Macam tu. Tapi memang orang cakap pun, actually orang Islam yang originally Islam, lahir-lahir dari Islam, dia macam iman dia tak berapa ni sangat. Actually orang yang mu'alaf ni, dia punya iman tu lagi strong tau. Lagi Allah jaga macam tu lah. Oh, dia dah mendidih. Kita tutup api. Kita masukkan dia punya. Korang tak nampak. Kita masukkan dia punya. Dan kita masukkan dia punya perencah. Perisa. Oh, fluffy. Okay, dan kita kacau dia. Kita kacau dia 3 minit. 3 ke 5 minit. And then baru kita masukkan dia punya fruit sugar. Okay, back to the story. And then the worst part is, tu tak, dah lah keluarga mertua dia sihir dia. And then I was like macam, kalau kau tak suka, why at the first place kau benarkan anak kau kahwin dengan kawan aku tu? Kalau kau tak suka, kenapa kau izinkan, kau restukan jadi orang kahwin? And then orang tu dah lah kahwin. Lepas tu my friend ni dia pregnant. And then dia kata sepanjang dia pregnant, family mertua dia tak mengaku pun yang dia pregnant tu anak suami dia. Macam tu. But then once budak tu dah lahir, kau rebutkan pula anak orang tu. Kau tak suka dengan maknya. Kau tuduh anak orang tu bukan anak dia dengan husband dia. But then kau nak claim budak tu. Macam, what the heck? Kan kau faham tak? Macam, okay, kalau korang follow lah cerita Jika Cinta Itu Buta yang Ukasha Senros berlakon tu, situation dia lebih kurang macam tu. Tapi dia tak guna sihir lah. Dia macam, kau tak suka dengan menantu kau, tapi bila menantu kau mengandung and bersalin, kau sibuk nak rebutkan anak orang tu as cucu kau. Kau macam tak suka keturunan menantu kau tu lah. Tapi kau nak claim anak orang tu as cucu kau. Dia lebih kurang macam tu lah. Korang tak faham kan benda tu. Kau dah tak suka, but then kau sibuk nak claim anak orang tu. Kenapa? Kenapa kau tu? Ada nasib baik lah my friend ni ada pakcik dia. Dia mu'alaf jugalah. So pakcik dia yang bawa dia pergi berubat. Rupanya suami dia
kena sihir penunduk dengan keluarga dia supaya dia ni dengar je cakap keluarga dia. Then between my friends dengan husband dia ni, keluarga mentua dia hantar sihir pemisah. So I was like, what? Family kau sendiri kau sanggup nak sihir-sihir semua tu sebab kau tak suka? Macam tu. Dia back to the question lah. Why at the first place kau bagi dia orang kahwin kalau kau tak suka? Macam tu. And dia bagi sihir tu melalui makanan. So I was like, oh, tak boleh percaya tu zaman sekarang ni. Even my family pun pernah ada lah story pasal benda-benda ni. Kawan baik sendiri hantar through makanan. Sebab macam, of course lah, my friends pun kalau keluarga mertua kirim makanan, takkanlah dia nak buang. Of course dia akan appreciate, dia akan makan apa pun yang family mertua dia bagi kan. Sebab, yelah nak jaga hati and then of course lah macam tak nak membazir macam tu. So my friends pun makan je lah. Tapi bila dah makan, lain pula jadinya bila dia tahu orang tu akan makan makanan tu. So dia ambil kesempatan dengan menghantar setan-setan tu melalui makanan. Kau rasa? Dia still in recovery. Sekarang it's getting better lah. I was like alhamdulillah. And then I just cakap dengan dia, if anything you want to share, just share lah. Nat ni, saya pandai memberi nasihat. Tapi bila terkena dekat batang hidung sendiri, kau rasa kau boleh handle ke nak? Something like that lah. Tapi dah macam, weh, zaman sekarang 2025, kau still nak sisi orang So kita punya dadi dah nak siap. So kita tengah tunggu. My god. Aduh. Okay. So kita punya dadi dah siap. Jaga. Sekejap lagi kita masukkan dia dekat dalam bekas. And then kita masukkan. Kita tunggu dia sejuk dulu. Few minutes. Once dia dah suam-suam macam tu, kita masuk dalam fridge. Okay? Jom kita prepare bekas untuk isi dadi. Guys, ada problem. Ibu suruh kat mana bekas-bekas tu? Semalam nampak banyak dekat rak ni. Tiba-tiba dah tak ada. Semalam baru nampak banyak-banyak dekat rak ni. Lepas tu dah tak ada. Ibu suruh mana? Dah nampak. Kita guna bekas ni. Itulah orang kata, cari guna mata. Bukan guna lutut. Kita susun. Kita cucun dia, okay? Tak tahu lah berapa bekas yang diperlukan. Tapi kita cuba je cucun. I think I will this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 cukup? Cukup tak 6? Kita cuba. Kalau tak cukup nanti kita tambah. In case korang tanya kenapa kita nak letak dalam bekas-bekas macam ni, bukan bekas kecil-kecil kan. Sebab kita nak makan kita-kita juga. Tak nak jual-jual. Lagi satu, kalau bekas kecil-kecil nanti makan ruang dalam fridge. And then banyak bekas nanti banyak kena basuh. So kita kena bekas besar-besar macam ni. So kalau macam takut tak habis ke apa tu, kita cedok masuk dalam cawan. Okay, makan dalam ni terus pun boleh. Okay, jom kita sambung. Mesti korang geram kan? Okay, sabar. Tuang je lah Nat. Benda dah tinggal sikit dah pun macam tu. Faham je? Korang mesti geram betul. Pahal perempuan ni. It's done.
6 bekas. Okay. So, kita tunggu dia sejuk. Lepas tu nanti baru kita tutup. And then kita masukkan dalam fridge. Nanti tengah hari lepas lunch, kita boleh makan dessert. Kan? Sejuk-sejuk. Kita tunggu lagi. Okay? Korang nampak je. Dan so sementara tunggu dadi tu sejuk, nak pergi iron baju. Nak ada beli baju. And then nak dah basuh, and then sebelum gantung dalam almari nak kena iron dulu. Tu baju tu. Belakang pintu tu. So, jom kita iron baju. You know what? Nak rasa tak nak rekod nak iron baju sebab saya panas, saya nak pakai tudung. And jumpa korang kejap lagi, okay? Done. Yeah, I think dari tu dah sejuk. Jom kita simpan dalam fridge. Done. Hi guys, I'm back. Nak rasa video ni sampai sini je. Saya tadi nak tengok YouTube and nak jumpa satu movie baru upload, Astro Shaw. Hysteria. Cerita ni dah lama tapi dia orang baru upload 11 jam lepas, so I need to watch this. Cerita tu lama sebab nak tahu cerita ni daripada tengok cerita Sembang Seram. Safwan Nazri? Ya. Saya tengok dia buat podcast dengan Liana Jasmine. So, dia cerita pasal cerita Hysteria ni. So, saya, kebetulan dia baru keluar. So, saya nak tengok. And at the same time, sambil-sambil tu nak akan transfer all this video yang nak baru shoot ni. Nak akan terus edit video ni. So, if dapat siap hari ni, korang dapatlah tengok video ni hari ni. Kalau tak dapat, esok lah. I will try my best, okay? So, I think that's all for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in my next video. Bye!